Salam sejahtera dan selamat datang ke episod ke-41 Berbual, podcast berita harian, podcast yang membincangkan berita, ehwal semasa dan isu-isu yang dekat dengan hati masyarakat Melayu Islam. Saya Anwar Saleh dan bersama saya hari ini ialah co-host saya, Ruby Muhammad. Terima kasih Anwar. Hello semua. Terima kasih kerana masih terus bersama kami di Podcast Berbual. Podcast Berbual ni boleh anda ikuti di laman web BH di www.bh.sg/podcast, di Spotify dan juga di YouTube Berita Harian Singapura. Tekan butang podcast di YouTube channel kami dan anda boleh lihat senarai episod-episod Berbual dan lain-lain podcast terbitan BH. Notapis ada, Kaki Bola pun ada. Jadi jangan lupa like dan follow kami di Berita Harian Singapura di Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk sedutan episod Berbual dan lain-lain kandungan digital kami. Baiklah Ruby. Baru-baru ni hangat dibincangkan di media sosial tentang seorang individu atau orang kata digital content creator yang tidak telus. Ada yang kata tak amanah pasal tak menghormati perjanjian meskipun pelanggan dah bayar full tau. Ruby, kalau saya ingat awak yang buat laporan tu, mungkin awak boleh kongsikan sedikit lah, tak payah panjang-panjang, like what's the big issue now? Jadi apa yang jadilah ya. Jadi apa yang baru-baru ni saya membuat laporan tentang berikutan dakwaan di mana seorang HBB atau peniaga penjual tudung dari rumah memuat naik hantaran calling out lah atau bercerita tentang pengalaman beliau dengan digital content creator yang dikenali sebagai Sam Hidi di bawah syarikatnya yang bernama Brand Talk. Banyak komen yang dilontar tentang apa hak pelanggan, apa patut dibuat. Ada banyak perkongsian lah antara satu sama lain. Jadi untuk kupas isu ni lebih lanjut saya fikir penting untuk kita dapatkan pakar-pakar, satu daripada industri, satu dari pihak guaman untuk kongsi pandangan mereka dan juga nasihat. Kita ada bersama kami hari ini iaitu pengasas dan pengarah urusan Mak Besar, the one and only Cik Haryani Osman. Apa khabar Berbual? Ini barulah kita berbual. Itu. Kita belum start berbual lagi. Kita belum lagi. Kita start engine tu. Dengan juga bersama dia adalah peguam dan rakan kongsi dari IRB Law, Cik Fazal Abdul Hamid. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih juga datang ke studio kami yang cantik ni. Wow. So kita nak tahu kenapalah pula kes ni menyentuh hati pemilik perniagaan dan pengguna di Singapura overall lah. Mungkin Cik Fadil boleh tolong jawabkan soalan Saya ni. rasa di media sosial apa yang kita lihat adalah banyak reaksi atas isu ini. Yang saya lihat oleh kerana ini adalah small medium enterprise di mana duit yang mereka telah bayar walaupun kecil kepada kita tapi kepada mereka besar. Duit yang mereka telah membayar kepada orang ini yang telah berjanji untuk membuat video-video tertentu, tetapi selepas mereka membayar duit tersebut, khidmatnya tak dijalankan. Lain daripada itu, apa yang saya lihat adalah mereka pun telah bayar dan bila khidmat itu tak dijalankan, mereka telah cuba sedaya upaya untuk minta balik duit itu. Dan apa yang kita lihat adalah walaupun nakalan tertentu telah diambil, namun mereka tak dapat duit tersebut, mereka luahkan perasaan mereka di media sosial. Tapi in this case kan, macam Puan Haryani, you have been doing this for a long time Very long. dengan marketing consultancy you. In your personal capacity and your own experience, pernah tak you kena tipu pula? Kita Alhamdulillah tak pernah kena tipu. Kalau cakap berani orang tipu dia. Fazal pun ketahu kita dulu klik dia macam Kalau you kena duduk agaknya. Okey, dia Atau orang orang yang terdekat lah to you. kena macam. tipu tidak pernah. Alhamdulillah, jangan tipu saya ya. Tapi pernah juga di mana kita dah deliver. I don't take upfront money. Macam diorang, because times are hard. People are struggling. I kasih let's say 4-5 video berapa ribu gitu example Abang ni belum buat duit, aku nak ambil duit dulu. Maybe half dululah, 1 month. No need to give me sampai 6 bulan, tak payah, sikit-sikit. But ada juga yang bila dah okay, dia susah nak bayar saya. Pasal bila dah okay tu, dah kena bayar hutang lain. Hutang yang besar-besar. Hutang rental, hutang produk. And usually saya kasih time. Baik hati ni. So this is like it's a grey area juga. Mungkin tak sangat grey area lah. Pada saya, ianya tertakluk kepada macam mana kontrak itu dihasilkan ataupun dibuat. Kalau saya boleh tambah apa yang Hani telah kongsi, apa yang saya lihat adalah ada company-company bila belum dapat klien, mereka akan sangat-sangat responsif. Untuk
betul. untuk berdepan dengan kliennya yang mereka on the ball lah kira. Tetapi bila duit itu telah tukar tangan, itu yang masalah itu Mula perangai lah ni. Perangai. Ya, oleh kerana kita pun kena kita pun tahu kan ada dua jenis business. Pertama adalah kita deliver produk, Yes. kedua adalah kita deliver hikmat. Kan? For the second category, bila kita deliver hikmat, bila kita bayar selepu, itu yang masalah dia turun. Betul. Nanti kita mungkin boleh This is where saya tengok macam ada dua side to this issue. Satu is Puan Haryani, you do a service, you buat the service, tapi orang lambat bayar. Tapi you ada ihsan, you kata okay lah, I give you time. But from a legal perspective, a no means is a no. No, actually bukan saya ihsan pada semua orang tau. Maybe dalam at one time saya akan ambil dalam 5-6 klien aja pasal tak nak overpromise. Betul. Tapi satu yang I betul-betul tengok ada yang macam sakit and all that. Tapi diorang akan bayar sedikit-sedikit. Diorang takkan macam terus jalan. Saya pun ada background in undang-undang. So usually people are a bit more careful dengan I macam okay, ni kau jangan main-main. Which is good. Ya. Which is good. Betul. Lama street. Ya, jadi ini menunjukkan benda-benda green flag lah kan yang memberi kita keyakinan tentang vendor yang profesional yang boleh dipercayai. Tapi bagaimana pula dengan benda-benda red flag atau tanda-tanda amaran yang sering diabaikan orang ramai? Macam kita rasa full payment ialah satu red flag tanda red flag. Dan juga mungkin kena tengok review. Apa pula pandangan Pada saya ada pelbagai faktor-faktor yang kita kena fikirkan. Keras. Okay. Ini adalah betul, dokumen di mana kita boleh lihat sama ada orang lain saman ke tak saman company ini. Saya Apa bermaksud legal search, apa tu cost book search. Lebih lagi apa? Cost book search. Cost book search. Kita tak pernah buat benda ini. sekarang dah boleh buat lah. Jahil. Itu pertama. Kedua adalah kalau kita kena lihatlah tempoh operasi company tertentu. Apa yang saya maksud daripada itu adalah kalau kita lihat company itu dalam wujud lama juga, maka ianya mereka ada reputasi. Dan company mereka mungkin lebih stable daripada company yang baru dibangunkan. Ya. Ketiga adalah kalau kita tengok biasanya in this space biasanya mereka akan tunjuk review kan, review of klien mereka lah yang pernah menggunakan khidmat mereka. Kalau kita boleh menghubungi mereka untuk tanya sama ada mereka benar-benar berjalankan khidmat mereka ke tidak. Itu pertama. Kedua adalah tentang segi undang-undang lah kira. Bila kita tengok kontrak yang akan dipersetujui antara vendor dengan klien. Yang apa yang saya lihat adalah yang paling penting sekali adalah kalau kita nak bayar selepuk, ianya mesti penting untuk kita tulis. Apakah betul-betul khidmat yang akan diberi? Kedua adalah tentang masa yang akan diberi. Apa yang saya lihat tentang abang ni case adalah mungkin kontrak itu tak jelas. So kalau tak jelas, ianya boleh membangunkan dispute lah kira. Right? So kira macam apakah sebenarnya yang akan diberikan, bilangan video dan quality video, tempoh masa dan approval process daripada perspektif klien itu. Dan kalau kita dalam apa yang saya baca, banyak orang pun berfikiran kenapa bayaran itu selepuk. Kan, daripada pengalaman saya, ianya lebih penting untuk kita jangan bayar selepuk. Kalau kita boleh, kita bayar peringkat demi peringkat. Oleh kerana ini, kalau kita bayar peringkat demi peringkat, daripada perspektif klien, kita yang ada kuasa untuk membayar kepada the service provider upon each stage. Kira, right? Langkah demi langkah. Kalau dia tak buat dia punya tugas, sebagaimana saya terangkan tadi, mungkin pada mulanya mereka responsif. Tetapi bila bayar, mereka senyap. Kita yang kena chase. Betul. So itu kita nak elakkan. Ya. Nah, itu sajalah untuk sekarang. So itu yang saya nak terangkan. Sebelum kita masuk kontrak itu, kita kena jalan-jalan langkah-langkah tertentu lah. Puan Haryani pula, when you come out dengan dia punya macam agreement, because it's always in business, is always a word and the honor. So macam gini,
do you straight away come up with a contract atau WhatsApp cukup atau berbual dulu? How do you? So saya akan berbual dulu, tengok klien saya perlukan apa. Okay, dan after that baru saya akan email dia punya perjanjian in the form of quotation. Simple-simple aja. Betul, apa nak kasih, masanya dan sebagainya. Tapi I need to stress this. Dalam undang-undang, kalau kita kasih kontrak pada somebody, orang tu tak semestinya ambil fully tau. Baca dan kalau ada benda macam, I tak suka lah this term, I tak agree to this term, you can change. It is an agreement. It's not a one-way street. Betul tak? Keluarga? Ya. Peguam Betul. So jadi dari segi kontrak, apa yang kita tahu adalah both parties kira negotiate at arm's length. Itu terma undang-undang lah kira. So bila kontrak itu disiapkan oleh the service provider, klien itu tak semestinya terima bulat-bulat. Mereka pun boleh cadangkan, ini saya tak setuju dengan kontrak ini dan saya nak tukar. Pun boleh. Now when does a business owner perlu get advice from a lawyer? If dia to get rasa to the- macam dia punya kontrak tu macam sending sikit macam I rasa like this is unfair to me, or whenever you feel like you want a second opinion, just go to any lawyer or any law firm. Pergi kat Fazal. Sudah pada saya sudah tentunya sebelum mereka tanda tangan dokumen itulah. Jangan lepas baru datang. But Lepas. I think untuk peniaga kecil lah, HBB and all that kind lah. Mungkin orang fikir kos nak panggil lawyer memang mahal juga. Peguam Fazal mahal, mungkin dia fikir gitu. Jangan macam gitu. You have to ask. Tanya Tanya dulu. Kan dia panggil sayang, dah panggil sayang tau dia. kan. Dengan aku tak panggil sayang, dengan korang panggil sayang. Jangan nak lah itu. Mungkin kalau saya boleh kasih senario lah. Kalau kita nak jimat dengan bayaran guaman, akibat banyak kes yang kita lihat sekarang, mereka dah bayar selepu tapi mereka nak minta balik duit itu mungkin lebih banyak. Dan mungkin nanti saya akan kupakan lebih mendalam. Kalau dah bayar, service provider tu tak kasih ataupun tak memberi khidmatnya. Habis lantik saya lah sebagai contoh lah. Kalau saya saman mereka kat mahkamah, kadang-kadang mereka, lepas saya buat cost book search itu, saya akan memberitahu anak guam saya bahawa ada banyak lain yang saman company ini. Apakah kita punya ekspektasi atas mendapatkan duit kita balik? Asal company ni mungkin tak ada aset, tak ada wang lain. So the tip here, sebelum kita go to the next part, so the tip here is it's a good practice lah. Good practice untuk setiap perniagaan, untuk at least kenal satu lawyer, just in case kalau terdapat. I think Google sebelum lah, tu Encik. pun buat kajian sendirilah. Dapat lawyer yang dah kenal senang lah. Macam nak message. Tak, sebelum saya dapat masuk yang si kos apa tu namanya? Cost book search. Tadi tu. Costco tempat masuk. Lain. Actually, there's one more yang very common red flag tau. One more, I sendiri pernah kena. Dulu kita buat for client kan, marketing kan. Tapi mak besar pula penat nak buat sendiri. So I have engage service freelancer, provider. correct, yeah. No, service provider. They are to a do proper for company. us. So aku tak payah fikir lah gitu kan. Alright. So, dia mesti gini tau. Like you say, mula-mula, wah, message. But then after a while, you see that dorang, oh, mak sakit lah. Oh, I'm sorry, I miss your message. Bila dah gini, we never Faham. renew the contract. Okay, jadi pada you sebagai content creator atau video creator, masuk akal tak kalau orang minta 20 video dalam satu bulan, boleh tak dihasilkan? So, you have to ask yourself, 20 video ni nak cakap apa dekat 20 video tu? And what's the quality like? So in this regard, customer pun nak kena pandai Bijak discerning lah sikit. Saya rasa apa yang penting adalah ianya kena jelas apa yang dituliskan kat kontrak. Sebagai contoh yang tadi Hani telah katakan, kalau antara dua pihak itu adalah persetujuan itu adalah untuk kasih 20 video. 20 video itu kandungannya apa? Kan? Mungkin daripada perspektif klien, saya ada plan dari untuk example yang contoh dalam berita kan, mungkin pasal kedai dia. Tapi nak feature apa? Kan? So mungkin ada tapi mungkin daripada dia punya idea lain daripada the service provider's idea. Mungkin from his perspective, kalau saya nak betul-betul nak hide behind the contract or hide behind the agreement, you antara saya dengan awak video tu 20 apa? You tak cakap 20 video tu berapa lama, Oh my God. kandungan ni apa. So ini semua kena jelas ditulis. Betul. So kena dapat lawyer. So for us, kita kat Abang Besar, kita cakap tau, okay, katalah you are maid agency lah kata Dan cakap, okay, the first 4 videos, kita jangan berbual pasal you dulu. I cakap, kita berbual pasal tips. Tips of macam mana nak red flag maid atau nak jaga maid untuk budak macam mana. Kita jangan cakap pasal you langsung, Ruby.
we just give tips. Why? With tips, people share. Example. Yeah. The second 4 or 5 video, then we talk about you, your background. Yeah. Because there must be a certain structure atau storytelling. Orang ramai boleh cakap, oh, I content creator. But sorry, if you are not a storyteller, you are not a content creator, diam aja. The phone doesn't make you a photographer. This phone doesn't make you a videographer. Please have that in your head. And as a consumer, check the background. Orang ni betul ke? In fact, script writing is also a big deal. So, who you engage to, bukan orang yang saja ada phone, lepas tu ada office, lepas tu ada laptop je tau. Dia boleh mampu buat ke tidak? Betul. Yeah. Actually dari segi apa yang saya tahu daripada bisnes dalam sektor ini, biasanya mereka akan cakap, or ada klien itu akan cakap, saya perlukan 20 video. Okay, saya akan minta quotation lah kira daripada service provider A, B and C. Ya, Mereka yang kena kasih proposal. Dan apa yang saya nak oleh company saya atas titik perlu saya yang buka bisnes ini, apa yang pada saya terbaik untuk bisnes saya berjalan. Betul. You see, so bila mereka kasih proposal adalah untuk klien itu setuju. You see, they are the ones that is receiving the service. Dan mereka yang orang yang bayar. So pada saya tangan kuasa itu dalam tangan mereka lah kira. Ini juga membawa saya kepada satu lagi point bahawasanya most corporate company atau bila mahu engage somebody, like kalau kita nak renovasi rumah pun kita akan minta beberapa quotation kan. Jadi kita dapat menilaikan, dapat bandingkan khidmat yang diberikan dan compare harganya juga. Jadi sepatutnya lebih kurang sama lah kan, plus minus mungkin quality different ke apa. Betul. So jadi pada saya adalah penting lah. So kita dalam market practice pun apa yang kita lihat adalah strategi yang common lah yang service provider akan lakukan adalah mereka akan cakap, okay, kalau awak bayar jumlah ini selepuk, ianya lebih murah. Kira macam bayar gym membership lah kira. Atau bayar fitness training yang juga. Kita dah sign kontrak 2 tahun. So Pergi tak? Dia tengok macam gini. Betul pasal. Lawyer boleh tolong tak nanti lepas ni? Itu bab lain. Sekarang saya dah terikat. Itu tak pergi. Aku tak tahu aku terikat 2 tahun. But anyway. itu tak pergi, itu pilihan kita. Itu lain. Tapi kalau pada the trader tak Tu saya tipu diri sendiri. Kalau ni gym tak ada. Itu lain sikit. Nanti I want to go into the refund. I think that one is a big, I think contractual issue. Nanti kita nak discuss. Now for now, I just want to check dalam segi service, between bad service dengan tak deliver the service. So in this case, Lemon law so in this case, kita nampak, yes, dia tak deliver all 20. So how far, sampai sejauh mana kita boleh fight untuk dapatkan refund. Pada saya isu dia senang, di mana kalau kita telah dipersetujui oleh dua pihak yang ini yang servis yang saya perlukan. Kita dah setuju, dah letakkan hitam putih dalam kontrak kita, tetapi apa yang diberi oleh the service provider amat ketara, amat lain. Kita sebagai konsumen kita boleh tolak. So pada saya, sebagaimana saya terangkan tadi, kontrak itu penting untuk menjelaskan apakah produk yang saya perlukan daripada service provider itu, dan kalau betul-betul berlainan, kita boleh tolak. Itu kalau diberikan bad service lah kira. Tapi kalau service itu tak kasih langsung, itu pada saya lebih jelas lah kira. On back to you, Kak Yani, you are a marketing consultancy, and boleh tak you kasih nasihat, apakah 3 perkara yang perlu, at least 3 perkara utama yang perlu yang tak boleh dirundingkan when it comes to you, and when you make a contract dengan seseorang. Okay. That means you must agree on this. Macam mana negotiate pun kita kena agree. Yes. Bayaran dia, harga dan cara bayaran. Okay. Apa kat dalam video tu dengan how many times nak tukar. Pasal creative space ni, like you said, nasi lemak example you masak nasi lemak, you kasih I test sekali, di mana santan tak cukup say. Okay, how many times can I change? 2 kali example. Usually 2 kali lah. Okay, the creative part of it. And also masanya. Hikmat masa. 4 to 6 video within a month to complete. Nanti posting lain tau. I have to say complete in May, posting in July. In June example. Ada proper calendar lah. Ada schedule dia. Content calendar. Kena ada. So macam okay, then masanya important. So itu these 3
must be inside there. Yeah. Yeah. What's in the video especially. Pada saya yang isu pasal approval process tu pun penting. Ini pun melindungi the service provider. Right. Kalau service provider tu dah jalankan tanggungjawab dia, kalau dia dah kasih video itu tapi senyap ataupun yang apa tu klien Penerima itu tak suka. kasih banyak-banyak komen tapi kerja pun tak boleh diselesaikan. Itu macam mana? So that the approval process pun penting lah. 2 draft. Kira. Ayo. Yeah. Tapi actually kan, kalau you kenal you punya client, like I know you right, then I know okay, I want to sell this nasi lemak like that, blah 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 blah. And I take the time to go to your nasi lemak store, talk to you, talk to your client. I think I would know what to put inside your video. Ya, sudah tentu. Oleh kerana itu yang saya terangkan tadi, bila kita buat bila kita kabarkan yang saya perlukan khidmat ini, bila mereka memberi proposal mereka, kita dah tahu dah ini adalah apa yang mereka akan memberilah. Kita pun kena pandai lah bila kita cari service provider, mereka bertauliah atau mereka berpengalaman ke tidak lah. Itu yang pada saya pentingnya. Senang cakap, kalau cari saya sebagai peguam, kalau saya tak buat bidang undang-undang ini, walaupun saya famous mana pun, saya tak boleh buat kes ni. You see? So itu yang kita kena fikirkan lah. True juga. Adakah ada tak terdapat klausa dalam kontrak yang sering diabaikan oleh pemilik perniagaan tetapi kemudian disesali? Jeng. Soalan ni dia bagi. Macam refund tu lah. Ni heavy sikit soalan ni. Dia sangat nak kena. Pada saya yang bab klausa itu yang mengatakan bahawa tak ada refund clause kan. Pada saya, kalau betul-betul fakta itu tepat di mana service provider tersebut tak jalankan dia punya perkhidmatan dia, saya rasa kalau pergi ke mahkamah pun dia tak boleh bersandarkan kepada klausa itu. Oleh kerana saya rasa akan teranglah di mana khidmat itu tak dijalankan dan mahkamah akan berpendapat bahawa tak adil untuk service provider itu simpan tu duit. So walaupun kontrak itu mengatakan no refund, saya rasa kalau pergi ke mahkamah, ianya tak akan ditegakkan lah kira. Saya tak faham. Tak boleh di-upheld lah. In other words, kalau walaupun in that case dia kata tak boleh refund, no refund policy, tapi masih boleh argue dekat court lah. Sama ada this is the part saya nak tanya ni just building up on that at which point kita boleh pergi ke case atau which point kita pergi ke lawyer Untuk claim. Bila-bila Pasal to be honest, kita punya perniagaan kecil-kecil pun tak tahu bila nak rujuk kepada Kesian lawyer, dorang. bila nak pergi Buatlah case. workshop Fazal. boleh, insyaAllah. Saya rasa tepat masa bila khidmat itu sepatutnya dijalankan, ianya tak dijalankan, itu adalah masa untuk kita membawa kes ini kepada mahkamah. Of course ada pelbagai cara yang kita boleh lakukan sebelum kita pergi mahkamah. Contohnya kalau seseorang itu pergi ke khidmat guaman, biasanya kita boleh tulis surat kepada mereka untuk mengatakan bahawa kalau awak tak jalankan tanggungjawab awak, kita akan membawa kes ini kepada mahkamah. Itu pertama. Kedua adalah, so kira biasanya dari segi pengalaman saya, kalau kita hantar surat itu, mungkin mereka pun tak nak Tak besar-besarkan. tak nak besar-besarkan. Oleh kerana kalau pergi ke mahkamah pun akan tak benarkan mereka untuk fokus bisnes mereka kan. So It's very energy sapping. ya, betul. So mungkin at that stage mereka akan mungkin pulangkan duit ataupun jalankan tanggungjawab mereka. Ya. Itu kalau boleh diselesaikan kat peringkat inilah lalui surat daripada guaman. Kedua adalah kalau mereka dah hantar surat ataupun mungkin tak lantik peguam, pergi straight ke mahkamah. Ada dua jalannya. Pertama sekali adalah pergi kepada Small Claims Tribunal lah. Kalau orang yang pergi Small Claims Tribunal ni for kita punya viewers and listeners ni, kena bayar tak? Atau kena get a lawyer dulu sebelum pergi? Ada fees lah. Tapi dia ada limit juga. Silakan Cik. Small Claims Tribunal tak payah lantik peguam. Oleh kerana macam mana proses itu telah difikirkan, ianya amat mudah. Application itu pun dimulakan di online. Dan apa yang saya faham kalau claim amount itu tak lebihi $5,000, application itu $10 saja. Against a company $50. Dan ianya bertingkat lah kira kalau jumlah itu besar ke tak besar. It's better daripada tak dapat apa-apa Tidak terlalu besar. I mean, look at the $10 dengan $50 dapat balik the big amount. Dan apa yang saya faham adalah kalau bila kita mulakan proses Small Claims Tribunal, kalau pihak lain tak turun,
tribunal itu ada kuasa untuk membuat keputusan tanpa kehadiran dia. So you see, so Bagus apa yang kita panggil judgment in default lah kira. Ya. Itu I think boleh. this is the issue yang the reason kita nak bincang pasal topik ni is because banyak perniagaan tak tahu hak dorang and where to go to. But guys, fikir macam gini. Does it make sense or not? Are you in a position where you rasa macam tak fair? I feel that tak fair. Kalau you feel that way, chances are Yeah. you have a point or a case. Go and talk. A lot of lawyers now free first consultation they don't charge. Tapi bukanlah macam 2 jam dengan kau. Kejap lah. Ya, betul. Yeah. Baik. Pada saya yang paling penting adalah bila bila klien pergi ke kita, ada kebanyakan kes yang saya lihat mungkin dah terlewat. Apa yang saya maksud daripada itu adalah bila mereka pergi ke saya, kalau kita saman mereka pun, kalau mereka buat sendiri kepada Small Claims Tribunal ataupun dengan guaman dekat Magistrates Court ataupun District Court, you see untuk kes sivil ada 2 isu yang utama. Isu pertama adalah sama ada kita boleh dapat perintah mahkamah ke tidak, iaitu perintah mahkamah yang mengatakan bahawa service provider ini kena bayar kita X dollars kira. Lepas itu yang lebih susah adalah untuk kuatkuasakan perintah mahkamah itu. Dan kalau company itu tak berjalan lagi, aset dia tak ada, apakah relasi expectation kita untuk mendapatkan duit? So apa yang mungkin terjadi adalah bila saya berbual dengan anak guam saya, mungkin saya akan terangkan kalau kita berterusan dengan kes ini, mungkin saya boleh dapatkan judgement. Itu bukan isu yang susah. Isu yang lebih susah adalah kira macam perah air daripada batu lah kira. Kan? Itu yang susahnya. But it's true. You cannot get your money back just from a paper judgment. Betul. Do you think that insiden yang baru-baru jadi ni kan menyebabkan ketidakkepercayaan kepada kalangan syarikat Melayu tak? Can I rephrase that question? Do you think insiden baru-baru ni telah menyebabkan ketidakpercayaan dalam syarikat Melayu tak? Mesti ada lah. Ini bukan benda insiden baru apa. Daripada 20 tahun yang lalu, nanti bila benda-benda ni jadi, ginilah orang Melayu, ginilah syarikat Melayu. Buat orang Sebenarnya dia punya business pun malu bukan je. setakat bisnes Melayu tau. Dia dah Example, dulu merangkumi jauh. I think you all would know about 10 years ago yang selalu kena this phrase, tak nak ambil yang Melayu. Renovation company. Yes, betul. Yeah. So yes, dia memang conteng arang lah untuk conteng arang. Tapi I think it will not be forever lah. But nothing to worry lah. Kalau you punya company tu reputation bagus, clientele punya testimonials bagus, you're gonna be fine. So macam mana kita nak elakkan orang-orang lain untuk lebih pandai lah kira sebelum mereka masuk kepada kontrak tertentu, dan apakah mereka boleh lakukan kalau mereka dah dalam kontrak. Nampaknya macam not just the clients tapi content creator pun nak kena ukur baju kat badan sendiri lah. Jadi ni before we coming to the end of the podcast already kan, but before that I just wanted, saya nak tanya Puan Haryani dengan Cik Fazal if you can let our readers, pendengar kita, penonton kita semua faham sesuatu, at least one thing daripada podcast ni apakah patut client dan juga vendor fikirkan sebelum mereka get into an agreement. Dan juga Encik Fazal, maybe dari segi undang-undang baik client atau vendor, apa patut mereka fikir sebelum mereka sign that contract. Maybe kita mula dengan I think my one is very to me research. Don't just dengar je orang cakap, dia ni buat untuk dia ni bagus, means untuk aku pun boleh bagus. Research a bit more. Find out a bit more. Bukan dia seorang yang buat. Saya setuju kajian syarikat penting. Tapi yang kedua, sebagaimana kita telah bincang tadi, adalah kita nak elakkan situasi di mana kita bayar selepuk. Terutama sekali dari segi industri yang memberi servis. Bukan kita beli produk. Kalau servis, kalau ada tempoh masanya untuk servis itu dijalankan, kita kena pastikan bahawa kita elakkan bayaran selepuk dan kita bayar peringkat demi peringkat. Itu pada saya paling penting yang kita kena tegakkan lah kira. Ketiga adalah itu adalah apa yang kita kena lakukan sebelum kita masuk kontrak. Sebelum kita sign kontrak itu. Apa yang kita bincang tadi adalah tentang membuat kajian. Mereka yang kasih proposal kepada kita yang setuju. Oleh kerana kita pasti apa yang
sebenarnya kena dilakukan oleh service provider ini. Ya. So itu adalah nasihat saya. Kedua adalah tentang kalau kontrak itu telah ditandatangan namun khidmat itu tak dijalankan. Ya. Apakah langkah-langkah yang kita boleh mengambil untuk pastikan kita simpan bukti-bukti tertentu dan apakah yang kita boleh lakukan untuk mendapatkan duit kita balik lah kira. Ini saya kongsilah apa saya belajar daripada Encik Faza dengan Pak Hairani hari ni. Baik. Nanti saya nak dengar Ruby pula. Apa pula? From what I hear daripada both of you hari ni, nampaknya from the client, kita jangan tergopoh gapah untuk sign something atau dapatkan hikmat. Tapi buat research lah, macam you cakap, buat kajian. And nombor dua, mesti ada member atau orang yang lawyer lah, legally trained kat sebelah in your speed dial. Macam kat mana? Ni ada. Okay. So, actually masyarakat Melayu kita ramai lawyer-lawyer yang handal-handal yang muda-muda juga. Betul. So, Atau boleh bertanya jugalah, Google dulu. tak semestinya lawyer. Try any lawyer online gitu. Tak semestinya lawyer je. Orang yang tahu law atau orang yang macam mak besar ni dah banyak kali buat dia tahu selok-belok semua. At least dia boleh kasih nasihat. Okay, one more thing. I just want to know before we end this story. Bagi pihak tadi you cakap pasal calling out people kan. Ada tak masalah legal pula, implikasi legal kepada mereka yang call out business-business macam ni? Yalah, saya rasa sudah tentu kalau kita kalau kita tahu bahawa apa yang kita pembuat dari media sosial, mungkin kita buka diri kita sendiri atas defamation case. So itu yang kita nak elakkan. Kena be careful lah. Kita pun sudah sampai ke penghujung episod ni. Terima kasih Puan Hairani dan juga Encik Faza kerana sudi bersama kita hari ini. Banyak kita kupas ni. Kita sendiri belajar tentang apa tu selo-belo, tentang business, the culture in the business dan juga the legal aspect untuk protect diri kita, hak perniagaan. Kepada semua peniaga di sana, I hope perkongsian ni menjadi iktibar, membawa manfaat kepada semua. Sehingga kita jumpa lagi ke episod lain. Jangan lupa ikut podcast Berbual di TikTok, Facebook dan Instagram. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Terkeluar. Terima kasih semua. Okay, Thank you very much.